Ladies and gentlemen, welcome to Western Australia. In this series, Family Rider, 6 of us with one motorhome. We have one journey to settle, exploring Western Australia in 11 days. From Perth, we're going to Kalbarri, and then to Albany, and back to Perth. 3,000 kilometers. All the challenges, all the problems we go through. Ladies and gentlemen, welcome to our new series. And this is episode 2. Jadi di hari kedua ini kami sekeluarga decide untuk bangun awal and gerak awal sebab kita ada banyak tempat nak pergi. Masa ni dah pukul 7.30 pagi tau guys. Nampak je macam dah cerah macam pukul 9, tapi tak, dekat sana start cerah tu pukul 5.30 pagi dah start cerah. Tanpa cakap banyak-banyak lagi, Bismillahirrahmanirrahim, let's hit the road. Dah sampai dekat Sand Dunes, tapi masa ni kita orang masih ragu-ragu sebab nampak macam tempat ni under construction. Jadi kita datang tempat orang, kenalah beranikan diri, ringankan mulut tanya sama ada kita orang boleh masuk ataupun tidak. Alright, Alhamdulillah, after 20 minutes we are here. Wow. I don't know, I've never been to Sahara Desert, but I think the vibe is like this lah. Jom kita nak trail walk sikit kat sini. Nak ambil gambar, kita nak fly drone. Let's go. Sini tengah ada construction. Tadi aku tanya Mak Saleh tadi, dia kata diorang tengah buat jalan supaya next time bila datang boleh naik kereta lalu sampai ke dalam sana. Jadi sekarang ni kita orang kena park kat sini and jalan kaki sampai ke sana. Nampak? Jauh tak jauh. Some roads ain't on the map, they're drawn by your choices. Underneath the desert
cleared sky, where the sand meets the night, riding with the moon so high, chasing dreams in pale moonlight, where silence speaks and echoes ride. Truth is written where the eagles glide. On these desert roads, where stories unfold, with a heart of gold and a soul untold. Baru je fly drone dalam 5 minit. Tahu-tahu breakfast dah ready dah. Pantas betul chef. Chef pagi dengan malam je function chef eh. Lepas tu boleh tidur dah. Kalau tak function pun tak makan. Tu je. Makan. Bismillah. Pagi-pagi ni buat kita lemau. So let's enjoy our breakfast. Bagi sel-sel otak kita tu berhubung. Kalau kena dengan cara, korang pandai cari angle, pandai main zoom, gambar will be super nice. Memang cantik kat sini. Lagi-lagi kalau korang pakai baju yang colour cerah-cerah, colour merah, hot pink, baik, memang korang akan jadi main character lah kat gambar. Penat pancit ni. So now we are mulakan perjalanan lagi untuk pergi refill air pula. Disebabkan semua mata tak habis terbeliak lagi, jadi kami decide untuk tak jalan sampai ke tengah-tengah sand dunes tu. By the way, dekat sini korang boleh main macam-macam benda. Ada ATV lah, ada sandboarding lah, macam-macam. So korang datang, just bawa duit and you can enjoy. Each mile of verse we breathe, singing with the breeze, riding tales with you. Sekarang ni kita ada dekat park ni, area park Lancelin ni. Rasanya lah nama dia Park Lancelin kot. Kita dekat sini adalah untuk kita membuang dan juga merefillkan water tank kita, sebab air kita dah running out. Satu hari je dah habis dah air. So untuk korang yang dah berpeluang dan juga ada plan untuk camper trip macam ni, make sure korang tanya betul-betul dekat orang yang bagi instruction tu macam mana nak isi air tu. Suruh dia tunjuk cara. Ini untuk apa, setiap lubang, setiap plug tu untuk apa. Tanya dia seketul-seketul. Kalau dia explain laju, tanya slow-slow. Sebab kita orang, itulah silap kita orang sebenarnya. Dia explain, tapi dia explain laju, kita orang pun macam lepas tu kita orang kejar masa semalam. So jadinya kita orang tak tahu the full macam mana nak buat. So kita kena cari kat YouTube, tengok TikTok apa semua satu-satu, barulah jumpa macam mana. Itulah leceh dia kat situ. Okay. Bismillah. Air tendang keluar. Masuk. Okay. Alhamdulillah, after a bit difficulty, we finally find out how to refill the fresh water now. So we don't have to worry after this if we run out of any water. Alhamdulillah, syukur. Nak buang dumping. Anda awak tapi pakai kencingnya tak boleh lagi berak lah. Dia dah berak lah. Sekali je tak apa. Nak buang-buang lah. Okey je. Malam yang Ada dua. Mungkin disebabkan kita nak isi air ni bagi dorang ni terlalu lama. Jadi tengok ni, air ni pergi sampai ke skate park. Tak tahulah apa dia buat kat sana. Dekat sini baru kita dapat tengok yang dunia otomotif kat sini a bit different Kalau kat Malaysia kita ada normal Vitara, tapi kat sini kita ada Vitara yang macam Jimny Samurai tu. Dia open belakang.
dia short wheelbase. Lepas tu kat belakang tu kalau korang tengok ada kereta warna biru tu, kereta zoom itu nampak macam oh itu Hilux. No, it's not Hilux, it's Land Cruiser pickup. Land Cruiser pickup. Ui, kat Malaysia tak pernah nampak. Ni apa ni? Okey, tu pun okey tak? Yang pink ni? Ini macam apa kau bawa tapi kau ni Keras tak? ada keras. Tak okey tu, oh ni kan. Ini pakai roti hot dog. Ini pakai roti hot dog. Macam ni rasa krem. Okay, 30 minit dekat park ni. Kita refill water tank. Lepas tu pergi basuh-basuh apa yang patut. Buang-buang segala benda dalam perut. Now kita nak terus ke The Pinnacle Desert. Dekat situ yang special dia adalah dia punya korang tengok nanti, aku tunjuk nanti. Korang tengok nanti, nampak very different. Okay, by the way sekarang ni kita dekat Landslin. Tadi lah yang kita pergi Sanders tu. Landslin ni dia bandar kecil. Dia bukan bandar lah, macam pekan, kawasan perumahan, kedai pun sikit-sikit je. Kalau macam kat area rumah tu macam kat Kalang Balak je lah. Kecil je. Kat sini yang menarik dia tadi Sand Dunes. Lepas tu ada jugalah few camper van yang datang sini. Sebab sini ada caravan park juga. Maybe orang-orang yang nak ke Kalbari sana, yang halfway akan tidur kat sini juga. Macam tu lah. Alhamdulillah, plus minus sejam sekarang kita dah sampai dekat The Pinnacle Desert National Park. Nak masuk National Park dekat Australia ni korang kena bayar. Satu kereta $17. Okay, sejam dari tempat kita isi air tadi apa semua. Now we are here at The Pinnacle Desert. Pinnacle Desert ni dia pelik lah desert dia. Nanti kita tengok. Dia macam ada banyak busuk-busuk semut. Macam banyak sarang semut kat situ. Jom kita tengok. Untuk korang yang sewa caravan yang besar macam ni, korang boleh park sini saja. Park sini and then jalan masuk. Ataupun korang drive masuk dekat dalam desert tu. Tapi tak boleh berhenti. Kalau kereta tak silap boleh masuk, boleh berhenti dekat dalam desert tu, boleh ambil gambar anywhere you want. Tapi kalau besar macam ni tak boleh lah sebab mengganggu. So kita pun dekat negara orang, rules atau tak rules kita kena ikut. Dekat negara sini pun kena ikut rules. So jom kita kena jalan sikit ke dalam sana untuk kita tengok the desert. Desert dia lain. Jom. Okay, are you ready to trail walk lebih kurang 2 km? Sikit je boleh Okay, jom. Wah, dah sampai. Okay, please follow this instruction. You cannot climb, stand on the pinnacles, okay? Kunyit. Kuning nampak? Ni bukan pasir biasa, pasir kuning ni. Okay, look at the pinnacles. Subhanallah. Cantiknya sampai ke sana tu.
Oh. It's very different, right? Sangat-sangat lain. Kenapa boleh ada batu-batu ni out of nowhere, dekat middle of nowhere. Tiba-tiba dia ada kat tengah-tengah batu ketuk-ketuk ni. Oh. Bila korang enjoy lah tempat dia. Inilah yang aku maksudkan, korang boleh bawa kereta dalam desert ni. Secara jujur, hati aku pun tak mampu nak express the feeling happiness yang aku dapat masa aku tengok keajaiban dunia yang berlaku di bumi Western Australia ni. Wow. Satu reminder untuk korang, kalau korang dah sampai dekat tempat-tempat yang menarik, tak kisahlah bukan dekat Western Australia ni sekalipun, make sure korang buat segala jenis konten TikTok yang korang dah terfikir masa korang kat Malaysia. Sebab apa? Sebab nanti korang akan menyesal. Tengok sekarang, tengok ni, Mami dan Daddy ni, diorang pula yang buat konten ni. Penat tau tak? Penat. Seorang nak video lari trend lah, seorang nak lari lah. Apa dah tak tahulah, penat lah. Tapi kat sini sejuk guys. Walaupun langit biru macam kat Kedah Raya itu, tapi sejuk sini. Tapi kita ikut hidraki nya. Tengok awan lawa. Tapi ikut hidraki kan orang lokal. Kan video Sok pants. nampak juga. Okay, selain daripada dia ada desert yang cantik tu, dekat sini juga dia ada buka like satu tempat ni. Tempat ni adalah dia punya, korang boleh beli souvenir and dia punya galeri. Untuk korang tahulah sedikit sebanyak tentang kenapa benda ni kat sini, apa benda yang menyebabkan benda ni boleh kat sini, batu-batu tu semua kan. Keajaiban dunia ni. Museum tu. Museum, galeri. Welcome to the gallery because Thank you, thank you. Ni batu dia, Enigmas in stone. Dia dah berapa? 500,000 tahun, during Ice Age lagi. Oh, ni kayaknya dia daripada zaman-zaman Ice Age tu batu ni dah hadir dah. Betul. Ni pula cerita siapa yang jumpa kan? Agustus. Siapa yang jumpa? Mesti dia lahir bulan Ogos. Agustus. Nama dia Agustus. So, korang kalau datang sini, korang boleh baca kenapa batu ni terwujud kat sini, siapa yang jumpa tempat ni and everything. Banyak sejarah yang cerita kat sini. Kalau aku cerita nanti, korang tak datang pula, dah tahu kan. So, korang datang sini, tengok.
Wow, after almost 3 hours of driving, I'm driving alone, okay? Semua orang tidur. Sekarang kita dah sampai dekat one of the keajaiban dunia yang berlaku dekat sini, which is we are here at the leaning tree. Pelik tapi benar. Kenapa pokok ni boleh lean pun kita tak tahu. Mungkin sebab angin dia. Sini ada cerita sikit, nanti kita baca. Pokok ni masih hidup. Dia menyembah bumi sehabis-habisnya. Kita sekejap je untuk ambil gambar dengan leaning tree ni. After that kita akan teruskan lagi perjalanan dalam 3 jam lagi. Kita orang belum lunch, tadi breakfast, itu sahaja. Leaning tree, River Gum, Eucalyptus camaldulensis. Apa benda pun kita tak tahu. Okay, mereka bilang native Western Australia species goes by constant strong southerly wind that burns off grows on the windward side. Sebab angin kuat. Sebab itulah dia condong macam tu. Nak dia macam tu. $165 400 lebih. Isi diesel kat sini 400 lebih Pakai petrol, pakai budi je senang. Setiap petrol station dorang ada juga macam mesra selection kan. Korang try lah tengok. Make sure kalau korang nak beli apa-apa, korang baca ingredients tu sedetail-detail yang boleh. Sebab untuk elak daripada kita termakan benda-benda yang tak halal. Alhamdulillah, ingatkan tak sempat nak check in. Walaupun kita orang dah booking, dah bayar semua, tapi dia kata office hour dia sampai pukul 5. Tapi disebabkan tempat dia sangat praktikal and bagus, dia bagi juga check in lepas pukul 5. And dia siapkan mailbox untuk kita ambil keperluan untuk kita check in. Nama tempat campsite adalah Kalbarri Tudor Camper Van Park. Harga dia mengasyur sebab bukan aku yang bayar. So kita dekat dapat lot yang paling hujung tapi tak ada view sangat lah. Tak ada view sangat. Kita akan bermalam kat sini. And Alhamdulillah, for the first night kita dapat juga 240 volt punya power. And then kita dapat unlimited air supply. And tempat ni sangat selesa. And kalau korang yang datang lah, ada plan lah, ada plan untuk sewa camper van and jalan Western Australia ni, boleh recommend, boleh consider tempat ni juga.
So now kita nak set up tempat ni sebelum gelap. And kita nak charge apa yang patut semua. Alhamdulillah sampai juga. Apalah si bocah ni termenung ni. Alhamdulillah hari ni kita boleh charge segala mak nenek kita. Jam, kamera, iPad. Boleh charge Beka. Pergi mandi Beka. Pergi mandi. Bagilah terus otak dia burung dulu. Okay mak, hari ni apa? Salah. Hi mom, okay, so today what's our menu for dinner? Wait and see. Wait and see. No, I cannot wait. I just want to eat now. Okay, now you only can eat. And fresh carrot. We'll see. Now we need to take shower. We don't use this shower anymore for today. We use the public the proper shower. There's hot water over there. I wanna shower because I haven't showered for more than 2 days already. So let's go. Sementara Mami dan Irfan tengah masak-masak ni, kita yang tak tahu nak buat apa ni, jomlah kita pergi mandi tu. Nak pergi mandi hot shower. Tak sabar nak mandi, rasa excited nak mandi tu tak. Dah 2 hari lebih dah tak mandi ni. Jom kita mandi. Korang prefer kalau bercuti, nak bercuti macam mana? Korang suka yang pergi by package ke? Korang suka pergi adventure sendiri ke? Ataupun korang suka pergi sewa motor atau kereta sendiri? Ataupun korang suka naik public transport macam mana? Kalau macam aku nak try semua je. Public transport dulu masa kecil-kecil Mama JB dia pernah bawa sampai ke mana pergi Hatnyai, naik sleeper train. Lepas tu motor dah biasa lah. Itu memang kita punya breakfast, family kita punya breakfast lah kalau naik motor tu. Ni sekarang ni kita nak cuba naik camper van. Lepas ni apa pula yang boleh try? Tak nak hitchhike tak nak. Kita tak nak menyusahkan orang. But so far my favourite is riding motorcycle and camper van ni. Sebab aku suka adventure, suka benda-benda yang kita ada our own sweet time. Lepas tu kita ada flexibility. Memang camper van ni tak pun, kalau tak mampu nak beli camper van one day tak pun, beli SUV yang besar yang boleh tidur seorang pun dah cukup nikmat dah untuk aku. InsyaAllah lah one day kita nak try wild camping pula dalam Malaysia. Kita nak habiskan camping kat Malaysia dulu. Lepas tu tengoklah apa plan kita yang akan datang lagi nanti. Okay, chef, apa lauk kita hari ni? Lauk kita hari ni ikan nori goreng masak sweet sour plus paprik. Uish, tu dia. Kita dah jumpa Dory kat sini. Finding Dory. Okay. Finding Dory jauh dah. Jauh datang Finding Dory. Oi. Okay, next lagi ada apa lagi? Lepas tu kita ada kentang chili flake. Okay. Tu? Lepas tu kita ada telur dadau. Yang ni nasi And the goreng. last one nasi goreng. terbaik oi. Oi, nasi goreng. Okay, jemput makan itarakimasu. Lepas makan tolong kemas. Macam mana kita? Dah tengah sejuk-sejuk kat luar tu. Kena kopi. Oi. Mana sikit. Macam lagi tak? Ais. Macam lagi dia tak? Okay. Kopi. Sedap ni. Ya, kita dah kacau belum? Belum. Ambil tu. Sudah. Tak Ipan. Kacau. Bu.
Bukanlah cetuk. Kacau begini. Bukan dirinya kacau. Malam tu tak ada aktiviti, jadi kita orang pun main Monopoly Deal. Tapi tengoklah macam biasa, orang yang tak dekat lah menang.